Assalamualaikum guys, aku Iki dan selamat datang di channel Iki Teo. So hari ni kita akan main game dungeon macam tu, iaitu Soul Knight. Tanpa masa, let's go. Yang namanya tu Soul Knight, salah satu game yang cukup legend tentang kita menaklukkan dungeon. Tut. Okey, jom kita tengok apakah Iki boleh taklukkan dungeon ni. Okey, sabar. Okay, nice. Alright. Mana lagi? Oh, tu. Ni apa ni? Just drop the case. Apa ni? Batman? Entahlah guys. Oh. Okay, jom kita tengok seberapa lama Iki boleh tahan ni. Okay, mati jati. Iki lupa tutup notification lah pula. Okay. Okay. Lagi. Oh, ni. Nice. So Iki nak pergi bawah dulu sebab ada yang nama tu chest dekat bawah ni. Oh, shotgun. Tumpun. Not bad Sini pula. Chest weapon. Kita tak ada gold. Gold kita ada 9 je. Jadi kita dah boleh nak upgrade. Okay, kita masuk. Okay, ni apa ni? Shorter chance to weapon. Refresh. Oh, ni bullet kan bonci ni bagus ni. Okay, kita next dekat apa ni? Okay, kita lanjutkan menakluki dungeon. Oh. Okay, sabar. Mana lagi? Clear. Kita ambil chest kat atas. Apa ni? Staff. Skill area macam tu. Bagus juga ni guys. Fish. What is this? Kita perlukan ngai. Apa tu? Joran. Okay, sabar. Okay, kita lanjutkan lagi menelusuri dungeon. Ni bagus guys sebab kita ada skill nama tu boleh memantulkan, jadi dia skill area tu lebih bagus lah guys. Sabar. Sekejap. Nice. Okay, sabar, kita tunggu ni. Jalan. Ni scratch 0. Apa ni? Do you want trend your master ni? Entahlah. Tak kot. Okay, kita lalu guys. Kita masuk ke portal. Okay. Take a extra weapon into the fight. Extra weapon maksud? Boleh pasang 3 kot. Reduce skill cooldown, increase accuracy, critical hit chance. Ni kot.
Okey. Oi. Mas Batman. Okey, kita nak pergi belah kiri dulu. Okey. Tak skill lari lah. Sabar, duduk dalam tu guys, susah. Home. Okay, kita pergi atas dulu. Apa ni? Market. Tak kot, tak. Kita nak beli. Mungkin ada sesuatu yang lebih bagus. Ni apa ni? Ubat pil. Hah? Apa ni? Oh. Hah? Menambahkan nyawa kita lah guys. Aduh. Ada chance. Ada lebih kurang macam peluang. Ya. Okay. Peluang antara dapat ataupun tak dapat, antara dikurangkan ataupun ditambahkan, macam tu. Ok, let's go, kita lanjut. Ni apa ni? Nama bos gamer guys. Ok, settle apa ni? Kalau tak nak, kita nak ambil yang ni juga. Ni apa ni? Kita nak ambil yang mana? Shotgun pun bagus sebenarnya. Kita ambil energi dah lah. Ok, kita pergi bawah. Okay. Kita nak pakai shotgun. Allah penuh. Sabar. Tu ada ni lah guys. Aku nak pakai ni guys. Sedap juga ni. Iki pening lah. Kita guna dulu. Kita pakai ni. Kita tak ambil shotgun balik lah. Better ambil shotgun balik. Yang Batman pun dah setengah guys. Bos battle kah? Tapi lemah juga. Kalau kita guna tidak ada ni. Clear. Semudah itu ya guys ya. Dan macam itulah untuk video pada hari ini, kita menaluki dungeon. Sebenarnya kita boleh je nak sambung, tapi dungeon tu terlalu panjang. Kita naklah video ni panjang-panjang kan. Jadi mungkin itu saja video kita pada hari ini. Semoga korang suka. Kalau korang ada apa-apa game nak Iki mainkan, jangan request kat komen. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like. Itu akan membantu Iki untuk membuat video yang lebih menarik. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.